Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air IPASA Universiti Teknologi Malaysia kerana mempertemukan kita pada hari ini. Jernih air, jernih hati, jernih generasi. Begitulah mauduk bicara saya pada hari ini. Para penonton yang budiman, bertepatan dengan tema Sungai Kita dari Hulu ke Hilir, amanah yang mengalir. Jernih air, jernih hati, jernih generasi yang dimaksudkan di sini ialah sungai yang bersih akan terzahir melalui kejernihan hati manusia yang bertanggungjawab dalam memastikan kelestarian sungai sentiasa terpelihara. Apabila sungai bersih, maka generasi masa hadapan juga akan dapat merasai nikmat sungai yang jernih. Warga Minda Bestari. Pertama, jernih air mengalir, sumber kehidupan tak pernah mungkir. Dari hulu ke hilir, sungai mengalirkan air untuk diminum, mengairi sawah dan membasahi bumi yang gersang. Namun sayang, 1000 kali sayang, sumber alam ini telah dinodai oleh tangan manusia sendiri. Air yang dulunya jernih, kini keruh. Air yang dulunya menyuburkan, kini beracun. Air yang dulunya membawa kehidupan, kini membawa kematian. Menurut kenyataan Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, sebanyak 25 daripada 672 sungai di negara ini berada dalam kategori tercemar. Sungai tercemar itu dikesan di Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Sarawak, membabitkan pengkelasan kualiti air sungai IKA kelas 3 dan 4. Bukan itu sahaja, akhbar Berita Harian 24 Ogos 2025 melaporkan Sungai Limau di Bukit Gantang Perak kini bertukar hitam, dipercayai berpunca daripada sisa ladang ternakan ayam hingga menjejaskan hasil pertanian setempat. Mahukah kita terus hidup dalam keadaan begini? Sedarlah semua, sama-samalah kita menghargai sungai kerana menjaga sungai bukanlah pilihan tetapi satu kewajipan. Kedua, jernih hati memikul amanah, kelestarian sungai terus gagah. Sungai yang bersih ialah cerminan hati manusia yang jernih. Apabila hati dipenuhi dengan nilai amanah, maka tangan tidak akan tega mencemari aliran sungai dengan sampah dan najis industri. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlulah mengamalkan konsep 3R. Reduce, reuse, recycle supaya sisa domestik tidak berakhir di sungai. Pihak kerajaan dan NGO juga perlulah bersama-sama melaksanakan pelbagai program advokasi agar masyarakat sedar akan kepentingan menjaga kelestarian sungai. Program-program yang dilaksanakan oleh IPASA misalnya, Kajian Total Maximum Daily Load TMDL pada tahun 2020, Program Kudah, Kutip Sampah Sambil Beriadah pada tahun 2022 dan kolaborasi kajian Johor River Basin Water Security Study pada Jun 2025 membuktikan bahawa komitmen dalam menerajui usaha pemeliharaan sumber air melalui aktiviti penyelidikan, pendidikan serta sesi libat urus bersama komuniti secara berterusan akan memastikan kelestarian sungai terus terpelihara. Bukan itu sahaja, IPASA jugalah yang telah mencetuskan pertemuan kita pada hari ini dalam pertandingan pengucapan awam sempena Hari Sungai Sedunia yang pastinya dapat meningkatkan kesedaran generasi muda tentang kepentingan pemeliharaan sungai dan sumber air. Syabas dan tahniah kepada IPASA. Ketiga, sungai jernih diwarisi, nikmat alam generasi. Hakikatnya, sungai merupakan nadi peradaban manusia. Sejarah membuktikan bahawa tamadun gemilang seperti Mesir di tebing sungai Nil
India di Sungai Gangga dan Melayu di tepi Sungai Melaka lahir kerana sungai menjadi sumber rezeki dan jalur perdagangan. Maka, menjaga sungai bermaksud menjaga akar tamadun agar generasi akan datang tidak kehilangan identiti dan khazanah semula jadi. Menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan anak cucu kita tidak hanya mewarisi bangunan pencakar langit, tetapi juga sungai yang jernih, subur dan berfungsi. Untuk itu, generasi kini mestilah menanam kesedaran lestari, tidak membuang sampah merata-rata, tidak meracuni sungai dengan bahan kimia, serta menghargai setiap titis air yang mengalir. Dengan cara ini, generasi baharu akan membesar dalam alam yang seimbang, membina akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mampu meneruskan kelangsungan bangsa dan negara. Sidang pendengar yang budiman, kesimpulannya, sungai yang jernih melambangkan kehidupan yang bersih. Hati yang jernih melahirkan manusia yang berakhlak tinggi dan generasi yang jernih menjamin masa depan yang kondusif. Justru, marilah kita berikrar untuk tidak mencemari sungai agar sungai tidak mencemari kehidupan kita. Sungai kita dari hulu ke hilir, amanah yang mengalir. Sekian, terima kasih.